Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, perjalanan yang panjang. Kita sudah melangkaui separuh Ramadan dan kita sedang menghampiri fasa yang paling penting, kemuncak dalam Ramadan, iaitu 10 malam yang terakhir. Moga Allah rezekikan kita 10 malam yang terbaik. Moga-moga Allah rezekikan kita malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Nabi SAW sebut, siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar, beribadah menghidupkan malam tersebut, akan diampunkan semua dosanya yang terdahulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika menceritakan tentang kisah Adam alaihissalam dalam ayat yang ke-34, setelah mempersembahkan kepada para malaikat keupayaan Adam, kemudian Adam menamakan benda-benda yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat menyebut bahawa kami tidak ada ilmu melainkan apa yang diajarkan kepada kami. Dan semua proses ini Allah sebut, aku tahu apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu rahsiakan. Selesai semua ini, masuk ke ayat yang ke-34 dalam kisah yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Naratifnya terus bersambung dengan peristiwa sujud, dan kalau kita lihat di dalam surah-surah lain ada beberapa maklumat yang diberikan. Tak apa, mungkin di waktu lain kita akan sebutkan naratif dan details-details yang ada di dalam surah-surah lain bila perlu. Dan mungkin warisan Adam ni perlukan 2 musim macam wahai Tuhan, siapa tahu. Kita cuba lihat sampai di hujung nanti habis ke tidak kisah Adam alaihissalam ini, insya-Allah kita lihat nanti, moga Allah mudahkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang ke-34, Allah kata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud serta-merta. Yang tadi bertanya soalan telah diperlihatkan, telah di-humbled, they are humbled, telah ditundukkan, dan mereka tundukkan diri mereka di hadapan Allah, menerima ketetapan dan kebijaksanaan Allah menciptakan Adam sebagai khalifah. Kemudian Allah kata sujud kepada Adam. Dan sujud ini tentulah bukan sujud sembah, tetapi sujud pengagungan, kehormatan. Kerana yang suruh sujud itu pun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlu kita timbulkan persoalan yang tidak perlu. Kalau ni kenapa para malaikat disuruh sembah Adam? Tidak. Dia adalah sujud yang kalau kita baca sebahagian sirah para nabi yang lain, misalnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kan, dia bermula mimpi dengan mimpi matahari, bulan, bintang sujud kepadanya. Lalu kemudian cerita itu kan berakhir dengan ibu, ayah dan adik-beradiknya sujud kepada dia. Dan itu bukan sujud sembah, tetapi itu adalah sujud hormat ataupun memuliakan sesuatu, mengagungkan sesuatu. Dan kalau kita lihat dalam naratif kisah-kisah Quran, ada banyak ketika apabila digambarkan tentang berlaku satu keadaan di mana manusia meletakkan kepalanya yang tinggi ni, ilmu yang tinggi ni tadi ni ada dekat sini kan, dekat fikiran akal ni, diletakkan di tanah yang paling rendah, seolah-olah satu penggambaran penundukan yang sepenuhnya kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan penghormatan. Dan di sini menarik, nanti kalau saya akan sebut ada naratif daripada surah-surah yang lain, misalnya dalam surah Al-Hijr, para ulama menggabungkan kenapa para malaikat sehingga disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, kerana ada 2 perkara yang sangat amazing, yang sangat luar biasa. Satu, Allah cerita dengan panjang lebar tentang hal ini. Yang kedua, Allah kata ilmunya sangat sedikit diberikan kepada manusia. Yang pertama tadi, ilmu ini adalah tujuan ataupun sebab kenapa para malaikat disuruh sujud. Dan satu lagi sebab kenapa para malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalam adalah kerana Allah meniupkan rohnya ke dalam Adam alaihissalam, roh ciptaannya yang istimewa ke dalam Adam alaihissalam. Sebab itu dalam surah Al-Hijr misalnya, kalau kita lihat surah yang ke-15 ayat yang ke-29, kalau rakan-rakan ada yang berminat untuk menyemak, boleh lihat di dalam mushaf dalam Quran. Allah kata fa idza sawaituhu, selepas Allah ciptakan Adam dengan begitu seimbang. Bahkan ada kajian tentang fiziologi manusia, bagaimana manusia boleh seimbang berjalan dengan 2 kaki. Kan banyak binatang kalau kita lihat dia ada 4 kaki ya.
dan bagaimana manusia, Allah kata dah lah seimbang daripada sudut roh, jasad, akalnya semua, tapi fizikal dan juga semua sistem dalam badan ni seimbang. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah Allah balancekan, indahkan, stabilkan semua ciptaan fizikal Adam alaihissalam, Allah tiupkan roh yang Allah sebut tadi ni, aku telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaan aku, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Sequence aturan ayat tu nak bagi tahu aku dah ciptakan dia dengan lengkap, balance, ilmu dah bagi, dah tiupkan roh, special, sujud kepada Adam alaihissalam. Dan daripada konteks itulah kita lihat bagaimana ada dua perkara yang besar yang menyebabkan para malaikat sujud kepada kita, dan introduction kepada iblis berlaku di sini. Tiba-tiba muncul watak iblis yang fastakbara illa iblisa aba, dia enggan, fastakbara wastakbara, dia sombong, dia enggan dan dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia tergolong daripada golongan yang kafir. Kafir ini maksudnya apa? Kafara maksudnya menutup. Kafara maksudnya apa? Menutup. So orang yang kafir ni dia menutup kebenaran. Dan lawan kepada iman adalah kafir. Kerana iman beriman dengan kebenaran. Kalau tak beriman dengan kebenaran, dah ditunjukkan kepada dia dan dia dah nampak jelas kebenaran itu dan dia enggan, dia menutup, maka dia kafir. Satu lagi lawan kafir ni juga adalah syukur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Kenapa syukur tu lawan dia kufur? Kerana kufur ini adalah orang yang menutup nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mahu syukur, dia tutup nikmat tu dan dia enggan menghargai dan mengiktiraf nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi apa yang iblis buat di sini adalah dia enggan sujud kerana dia kafir. Dia tolak kebenaran, dia menutup kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau ingat satu episod yang awal dulu kita cerita, iblis ni ada datang tengok Adam alaihissalam di showroom seketika jasadnya telah siap dibentuk, dan dia kata ini ciptaan yang lemah, dia akan sesatkan, dia akan lawan ciptaan ini. Dia dah ada iri hati, dan apabila Allah tunjukkan lagi kelebihan Adam dengan rohnya, dengan ilmunya, dengan semua kebolehan dan keupayaan, makin panas hati iblis dan dia menutup dan dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam episod ini ada satu perkara yang saya nak tekankan sebagai satu renungan yang penting, adalah selepas iblis enggan sujud kepada Adam alaihissalam, sebenarnya sampai hari ini dia masih lagi tak move on. Dia masih lagi tak move on dengan kegagalan dia tidak sujud kepada Adam alaihissalam, tetapi dia tidak mahu mohon maaf, dia tidak mahu taubat, dia tidak mahu tunduk kepada kebenaran. Lalu Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih tentunya, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, ayat yang disertai dengan perintah sujud, kan ada lambang macam kubah masjid tu, ayat sajdah dalam Quran tu. Apabila anak Adam sujud, i'tazala syaitanu yabki, syaitan akan lari pergi jauh-jauh dan menangis. Tu seronok tu kalau kita baca Quran ni. Ramadan ni kita banyak baca Quran kan, sampai ke ayat sujud tu kita letak, kemudian kita baca kan, sajada wajada wajhiya lillazi, sampai akhir itu kita baca tu. Ketika kita bersujud, malaikat akan lari pergi jauh-jauh dan menangis, dan dia kata ya waili, celakalah aku, anak Adam diperintahkan untuk sujud lalu dia sujud, maka baginya syurga, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tapi aku menolak, maka bagiku neraka. Maksudnya sampai hari ini setiap sujud kita itu menusuk dan menikam syaitan sehingga dia menangis sakit hati.
dan bitter sangat dengan anak-anak Adam sebab kita dengar perintah Allah dan kita sujud. Dan dua lagi perkara yang sangat penting berkaitan dengan sujud yang saya ingin galakkan, kerana kita melalui malam-malam yang banyak sujudnya dalam Ramadan ini. Moga-moga semua sujud ini mengangkat martabat kita dan membawa kita ke syurga. Satu lagi hadis Nabi sebut dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyakkan doa sewaktu dalam sujud. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW sebut dalam riwayat Ibnu Majah dan juga Muslim, hadis yang yang kuat daripada Thauban, berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah sujud. Nabi kata, alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa khatta anka biha khati'atan. Perbanyakkanlah sujud, kerana setiap kali engkau sujud kepada Allah, Allah akan mengangkat darjatmu satu tingkat dan menghapuskan satu dosa daripada kamu. Moga Allah SWT terus merahmati dan merezekikan kita sujud yang ikhlas, yang bermakna sampailah kita mati. Itu satu rezeki yang sangat besar. Kalau kita tanya rakan-rakan kita yang dah tak boleh nak sujud sebab kecederaan, sebab solat duduk tak boleh nak turun, mereka rindu nak letakkan kepala yang tinggi ni di tempat yang paling rendah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu satu act, satu perbuatan yang seolah-olah meletakkan diri rendah, tapi itu yang akan mengangkat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga sujud-sujud kita ini dikira sebagai amal saleh dan menghapuskan semua dosa dan membawa kita ke syurga yang tertinggi, Firdausil A'la. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.